Kalau datang ke Bandar Bangkok, wajib berkunjung ke Asiatik The Riverfront ni. Ada macam-macam yang menarik di Asiatik ni yang merupakan sebagai tempat tumpuan pelancong yang terletak tepi Sungai Chao Phraya, sungai yang terpanjang di Thailand. Nak ke Asiatik kalau naik BTS ni, dari mana-mana stesen anda kena turun di stesen Sabhan Taksin. สถานีต่อไปสะพานตากสิน Next station สะพานตากสินสะพานตากสินผู้โดยสารโปรดทราบกรุณาเดินเข้าด้านในของขบวนรถไม่ยืนขัดขวางบริเวณประตู Dah sampai di stesen Sabhan Taksin, anda kena keluar di exit nombor 2. Kita kena pergi ni, exit tu. Dari exit nombor 2 tu, anda ikut je lorong ni yang akan membawa anda ke Sathorn Pier. Sathorn Pier merupakan salah satu daripada jeti utama untuk buat pelancong di Sungai Chao Phraya. Dari sini, pelancong boleh menaiki bot untuk melawat tempat-tempat terkenal di Bangkok seperti Asiatik, Icon Siam, Wat Arun dan Grand Palace dengan cara yang unik dan menyenangkan. Ni Asiatik. Untuk ke Asiatik, ada free shuttle boat, percuma je, tak perlu bayar. Pastikan warna bendera pada bot tu warna oranye dan tujuannya ke Asiatik. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. Asiatik ni dahulunya merupakan kawasan pelabuhan bersejarah yang dikenali sebagai Warehouse District atau kawasan gudang yang pernah digunakan untuk aktiviti perdagangan dan pelabuhan sejak dari awal abad ke-20. Bangunan asalnya masih dikekalkan dan kini Asiatik menjadi pusat pembeli bedah terbuka, restoran, hiburan dan pelancongan dengan melatar belakangkan Sungai Chao Phraya. Di Asiatik ni anda boleh cari bermacam-macam cenderawasih di sini. Di Asiatik ni anda tak perlu risau nak cari makanan halal. Ada je bermacam-macam pilihan makanan halal di sini. Ruang makan pun luas dan selesa. Hey, gerak! Mama! Hantu! Hantu! Mama, hantu! Di sebelah luar ni ada tempat hiburan keluarga. Anda boleh try naik Asiatik Sky Ferris Wheel ni. Masuk rumah hantu Mystery Mansion dan naik Grand Carousel ni. Asiatik Sky adalah Ferris Wheel yang merupakan ikon Asiatik The Riverfront. Harga tiket adalah RM60 macam tu. Dengan ketinggian 60 meter memberikan anda pemandangan indah Bangkok di kedua belah Sungai Chao Phraya.
Di sebelah luar ni ada lagi pilihan makanan halal. Roti can, oh shawarma. Chicken shawarma, lamb kebabs, Turkish pizza. Thank you. Antara pengalaman yang menarik yang mungkin tidak boleh dilepaskan di Asiatik ni ialah menikmati pemandangan sunset di waktu senja. Di saat matahari mula terbenam, suasana di Asiatik ini menjadi lebih tenang dan santai. Pengunjung dapat melihat Sungai Chao Phraya yang berkilauan dengan cahaya matahari yang terpantul serta kapal-kapal yang berlayar dengan perlahan.